jam ni. Jam ni dipanggil smartwatch, brand model V8. Jadi sebelum kita buka, kita tengok dahululah apa yang ada dekat dalam ni. Okey, ni dia punya sensor. Okay, kita buka dulu. Okey, ini dia punya bateri. Bateri ni berapa? Okey, dia punya bateri lithium ion battery. Okey, bateri 350 mAh. Okey. Saya beli ni dekat kedai, jadi dapat bateri spare satu lah. Okey, kat dalam ni kalau kita perhati betul-betul ada tempat untuk letak SIM card, dan satu lagi SD card lah. Jadi tanpa kita connect Bluetooth pun dia boleh guna melalui SIM card itu sendirilah. Kalau kita nak buat call, tak ada masalah. Jadi kita tutup. Yang ni saya beli dekat kedai, mahal lah sikit. Saya ingatkan benda ni mahal, sebenarnya murah saja. Dekat Lazada pun banyak sebenarnya. Type je smartwatch V8, dia akan keluar lah. Jadi kat depan ni dia punya screen dia. Yang ni dia punya kamera dia berkapasiti 0.3 MP lah. Jadi dia tak besar sangat. Okay, kita buka dulu. Okey, saya punya jam ni bateri dah kurang, jadi kita charge dulu lah. Ini dia punya tempat untuk kita charge. Dia boleh pakai juga apa ni, kabel telefon. Okey, yang ni untuk kita call. Yang ni message. Yang ni jam dengan tarikh lah. Kita tak setting lagi. Yang ni motion sensor ni, kalau contoh yang ni dia dah set. Contoh kita tutup. Okey, bila kita terbalikkan, dia akan menyala lah dia punya jam tu. Kita tekan satu kali dengan lama baru dia keluar skrin macam ni. Okey, kamera pula kita test dulu. Sebab saya di bawah lampu jadi tak berapa terang sikit. Jam dunia kita boleh set jam secara manual dalam ni. Okey, buku telefon. Okey,
Yang ni sedihnya dia tak boleh connect melalui iOS ataupun telefon iPhone lah. Jadi dia hanya aplikasinya hanya tersedia dalam Android sahaja. Okey, kalender. Kita dah buka tadi kan. Okey, kalender yang ni dia punya ni. Saya tak pasti fungsi dia macam mana. Saya rasa dia kena tekan secara manual. Ni pun sleep monitor. Macam mana kita punya tidur kita okey ke tak. Yang ni anti loss, kita akan tengok sekejap lagi. Okay, phone setting. Okay, language apa semua. Call setting tak available. Okay, yang ni yang biasa. Alarm, calculator, audio player. Kalau kita ada masukkan SD card, kita boleh mainkan lagu lah. Ini profile. Tema ni dia tak banyak. Okay, image viewer bila kita dah ambil gambar lah. Power saver. Yang tadi power saver off, dia terang sikit lah. Ini kita save battery sikit. Okay, sound recorder, kamera. Okay, dah habis. Jadi untuk aplikasi yang bersesuaian dengan smartwatch V8 ni, saya dah try cari. Okay, bila dia keluar ni cantik sikit. Okay, kita akan tengok apa dia punya aplikasi yang sesuai dengan okey, mula-mula sekali kita pergi ke Google Play. Jadi dia punya aplikasi dia, kita type Funoran tak silap saya. Okey, dah jumpa. Okey, Faran. Dari segi apa tu, aplikasi dia kita sama-sama tengok lah. Okey, kita install, lepas tu kita buka. Okey, dah keluar. Dia ada analysis, ada kita punya profile kita, nanti kita boleh adjust lah dekat sini. Kita punya gender, nickname semua. Okay, analisis tentang apa ni, kita punya aktiviti harian kita lah. Okay, kalori kita, berapa yang dah terbakar, berapa kita dah jalan. Okay, ni tak ada masalah. Okay, macam mana kita nak connect dengan smartwatch kita? Kita pergi kepada Bluetooth dulu. Kita on Bluetooth. Lepas tu kita cari dekat sini lah. Cari dekat sini. Dia model smartwatch ni V8. Jadi kita tengok. Kejadian ni kita kena buka dulu, on dulu, switch on. Okey, kita pun tekan yang dekat V8 tadi.
mana dia dah connect dan dia akan keluar dekat sini, sync data enter. Okay. Okay, tadi dia belum setting lagi kita punya tarikh. Jadi dia dah set ikut tarikh sama dengan kita punya handset. Okay, 12.31. Okay, sama. Okay, jadi tak ada masalah. Jadi apa kelebihannya sebenarnya pakai smartwatch ni? Dari segi bateri saya rasa dia makan bateri kalau kita connect melalui Bluetooth. Dan kalau kita pakai SIM card pun saya rasa lebih kurang sama. Ada yang kata alah tak perlu baca message melalui telefon lah, tengok jam je, senang. Saya rasa susah juga sebenarnya, sebab skrin ni kan kecil, kita nak baca, bateri pula dia makan bateri. Okay, jadi bila dah connect tu, buatnya segala report yang kita dah set dalam ni dia akan keluar dalam apa ni, dekat aplikasi yang kita download tadi lah. Jadi saya belum test lagi, nanti saya akan cubalah. Untuk telefon saya pernah cuba connect melalui handset. Yang ni mungkin sedikit menyenangkan lah. Sebab apa? Bila orang call, kita jawab melalui jam saja. Tapi dari segi kedudukan tu leceh sikit lah. Kita kena letak jam ni dekat mulut kita, lepas tu kita akan dengar macam walkie-talkie lah, lebih kurang. Dari segi desainnya memang cantik jugalah. Untuk apa ni orang kata, zaman teknologi. Okay, jadi saya rasa itu sajalah review saya, sebab tak ada apa yang saya nak detailkan tentang ni. Cuma harga dia saya rasa boleh pergi ke Lazada, memang ada yang murah, ada yang mahal, kena pilih lah. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih daripada saya, Nazir Nasir. Assalamualaikum.